Dia mendabik dada bahawa tak perlu lagi upah studio fotografer untuk shoot model semua apa ni. Hari ini kita bersama di studio adalah seorang pakar bidang dalam dunia kecerdasan buatan ataupun lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence, AI. Hari ini kita akan membincangkan AI dalam pembangunan rumah. Okay, Tuan Firdaus, apakah pengertian AI ni secara peribadi? Dia kalau dalam bidang AI ni dia ada banyak fasa ataupun banyak industri yang tertentu. Okay. Macam saya sebagai tenaga pengajar, tapi saya mengajar generative AI, maksudnya aplikasi penggunaan. Kalau dalam flow pengguna tu end user awam lah, bukanlah background saya ni sebagai programmer buat structure system AI tu, machine learning ke, bukan. Sebab itu memang bukan bidang saya, sebab saya memang lahir daripada bidang art design. Saya grad UiTM sebagai industry design dan ada pengalaman daripada company animasi semua, dan sekarang ni sebenarnya saya banyak buat servis pre-production, proposal semua. Tetapi sekarang ni sejak 2 tahun ni memang kerja yang saya sendiri banyak menggunakan aplikasi AI untuk mempercepatkan. So dia ada related pada cost lah benda ni. Jadi Artificial Intelligence ataupun AI ni sebenarnya aka komputer lah, penggunaan komputer. Dia bukanlah satu benda yang super canggih, super ni, cuma dia sejak 2020 tu berlaku anjakan ketara dari segi penggunaannya, sistem architecture AI yang sebenarnya apa yang kita cakap ni, AI ni sebenarnya macam orang sebut ChatGPT, lepas tu yang umum tahu macam tu lah. Umum macam tu, tu sebenarnya kita panggil LLM, Large Language Model. I see. Maksud otak komputer, otak database yang memfahami pelbagai bahasa. Bila sebut bahasa, tak sekadar bahasa bercakap audio, bahasa dia faham dari segi visual, bahasa dia faham dari segi sistem database. Maksudnya kemampuan dia untuk belajar tu dah menyeluruh, daripada video, gambar, database, dan even so coding ataupun bahasa 0101 numerik AI itu sendiri pun dia dah menyeluruh. So saya rasanya itulah AI. Dan orang awam melihat AI sebagai perkara yang boleh memudahkan lagi kerja. Macam awal-awal dahulu kita tengok ramai early adopter AI, lagi-lagi katakan buat gambar, generate buat gambar, dia mendabik dada bahawa tak perlu lagi upah studio fotografer untuk shoot model semua apa ni. Satu sudut dan sekarang pun kita dah melihat adaptasi peniaga-peniaga mikro ataupun peniaga yang sangat kecil, yang yalah orang yang meniaga sendiri semua apa, cuba-cuba buat poster, buat gambar apa pakai AI lah, ada watak AI. Tetapi kita faham kalau untuk corporate usage kita nak wajah betul orang. Sebab benda tu kita faham benda tu lebih lively, lebih ada impact lah. Impact lah. Takkanlah brand-brand besar fashion takkanlah ni nak pakai AI. Ada pakai AI, tetapi dia cara cerdik lah. So macam hari ni saya sangat berminat lah bila dia jemput, maksudnya saya lebih bercerita pada pendapat saya dan pengalaman saya lah dalam mengajar dan adaptasi dari bidang kreatif lah. Dan benda ni banyak sudut lah, kita boleh lihat daripada sudut sebesar-besar geopolitik sampailah ke kita pun ada kes-kes atau cerita-cerita lokal.